Bayangkan satu tanah Lombok Beristimewa yang orang dah lama dah anggap tak ada nilai. Hari ni tanah tu lahirlah bandar bernilai berbilion-bilion ringgit. Itulah kisah Sunway. Dan ini kisah yang kau patut dengar sampai habis. Balik ke tahun 1980-an, Tan Sri Jeffrey Chia nampak apa yang orang lain tak nampak. 800 ekar tanah Lombong terbiar di Subang Jaya. Orang kata tanah tu tanah mati. Tapi dia seorang je yang nampak peluang tu. Projek pertama bermula dengan Sunway Lagoon yang dibina pada tahun 1986 dan dirasmikan pada 29 April tahun 1993. Ramai fikir ia sekadar taman tema. Tapi sebenarnya itulah simbol transformasi. Bahawa tanah yang dianggap tidak berguna boleh hidup semula dengan visi yang betul. Selepas tu dia mula bina ekosistem yang penuh. Dia start buat Sunway College, ditubuhkan pada tahun 1987 dan kemudian berkembang jadi Sunway University. Tambah pula Sunway Medical Center, Sunway Pyramid, Menara Sunway, semuanya dibangunkan dengan strategi Build, Own, Operate ataupun BOO. Maksudnya bukan sekadar bina dan jual, tapi bina, miliki, urus dan kembangkan. Dan aku nak sebut satu perkara penting. Korang budak-budak Subang, jangan mimpi nak panggil diri kau tu budak Subang kalau Jeffrey Chia tak mulakan kawasan dia. Tanpa dia, Subang mungkin kekal jadi tanah Lombong yang ditinggalkan orang. Formula yang sama dibawa ke tempat lain. Tahun 1995 di Tambun Ipoh, dalam 1350 ekar tanah Lombong sunyi yang mula dibangunkan jadi Sunway City Ipoh. Hari ini lebih 75% sudah siap dengan nilai pembangunan kasar lebih kurang 2 bilion ringgit Malaysia. Dan masih lagi ada 4 bilion ringgit Malaysia projek dalam pipeline untuk 10 ke 15 tahun akan datang. Keseluruhan plan induk ni lebih 5 bilion ringgit Malaysia lah, termasuk pusat beli belah terbesar kat Perak, hospital moden, pusat pendidikan, hotel dan pusat convention. Nampak jelas Sunway bukan sekadar bangunan, ia tentang bina komuniti, gerakan ekonomi setempat dan cipta peluang sosial. Itulah sebab Subang hidup, Ipoh hidup dan projek baru di Johor pun mungkin ikut konsep yang sama. Inilah kekuatan Sunway dari Lombong terbiar kepada bandar berbilion-bilion ringgit. Semua kerana visi jauh ke depan, strategi Build, Own, Operate yang konsisten dan keberanian untuk buat sesuatu yang orang lain tak berani. Ini bukan sekadar kisah hartanah. Ini pelajaran bagaimana kalau peluang kecil, bila kau pandang dengan visi yang besar, boleh jadi legasi untuk generasi ke generasi.